Ibu dan ayah yang ingin lihat anak-anak sambung belajar tanpa sebarang beban hutang pendidikan, ini adalah masanya untuk bertindak bijak. Letakkan satu matlamat jangka panjang. Kumpul sekurang-kurangnya 100 gram emas untuk setiap anak sebagai dana pendidikan masa depan mereka. Dengan akaun simpanan emas Gap Public Gold, tuan-puan boleh mula serendah RM50 sahaja. Tak perlu tunggu gaji besar. Simpan sikit-sikit secara konsisten. Kenapa emas? Nilainya tahan inflasi, tidak bocor seperti wang tunai, aset mudah dicairkan bila diperlukan dan nilainya naik dalam jangka panjang. Emas adalah aset paling stabil untuk melindungi kuasa beli hari ini demi masa depan anak kita 15 tahun akan datang. Nak mula? DM saya terus hari ini. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah terbaik untuk mulakan simpanan emas secara sistematik dan selamat bersama Public Gold. Ingat, pendidikan anak adalah pelaburan terpenting dan emas boleh jadi pemangkin kekayaan mereka. Ada wang belum tentu ada emas, tapi ada emas sudah pasti ada wang. Ingat emas, ingat Public Gold.